Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Ni episod kali ni cikgu nak tunjukkan projek kecil cikgu. Cikgu buat rumah sikit. Nak rumah untuk di kandang biri-biri cikgu tempur. Cikgu ikut plan asal cikgu tu memang nak buat rumah kecil je. Tapi alhamdulillah lah, ada rezeki sikit. Cikgu pun buat rumah untuk hari ke depan cikgu tempur. Mungkin anak cikgu tempur ke, untuk senang untuk pemantauan biri-biri cikgu tempur. Okey, jom cikgu nak bagi detail tentang projek yang sedang cikgu jalankan di kandang cikgu tempur. Rumah yang cikgu sedang bina ni adalah bersaiz 42 kali 26 kaki dengan 2 bilik dan juga 4 bilik tidur lah. Okey, cikgu cuba buat, dan plan asal cikgu tempur ni sebenarnya cikgu nak upah depa ni buat naik tiang ukok bagi elok lah. Cikgu nak buat sikit-sikit kat bata apa semua. Tapi itulah, dengan kekangan masa dan juga faktor usia cikgu tempur ni, jadi kita bagi upah orang lah kan, upah orang dan dapat kos yang minimum. Cikgu upah depa buat saja. Dari segi pembelian barang, dari segi pengurusan, semua cikgu uruskan. Sebab cikgu ada pengalaman dalam membina rumah arwah mak mertua cikgu, dan juga cikgu buat sendiri. Cuma masa ni cikgu lebih, orang kata apa, ada tenaga sikit, ada duit sikit, cikgu buat lah rumah untuk projek cikgu tempur di kandang biri-biri cikgu tempur. Sekarang ni fasa untuk mengorek tiang lah. Cikgu guna tiang 4x4 darat 12 lah, tinggi 12 kaki. Sebabnya tak buat tiang yang buat sendiri, cikgu beli tiang yang siap lah. Sebabnya plan cikgu tempur untuk buat sewa sebenarnya ni. Cikgu tempur ni sebenarnya cikgu plan nak buat rumah sewa pada asal dan dasarnya. Oleh kerana cikgu ni dekat dengan College Vocational Pertanian. Jadi orang budak-budak ni dia kena keluar bila diploma ni. Jadi rumah yang dekat kebun cikgu getah cikgu tu pun ada orang sewa dah. Jadi cikgu pun plan sementara ni memang rumah family, tapi untuk masa ni cikgu menginap di rumah arwah mak mentua cikgu. Jadi rumah ni cikgu plan untuk buat sewa, dan mungkin untuk anak cikgu lah. Tu plan cikgu. Dekat sikit dengan ternakan dan mudah untuk memantau ternakan yang sedia ada. Ni kita punya perancangan cikgu tempur lah kan. Okey. Proses yang bawah ni mula, dan cikgu pun tak tahu bila boleh siap, tapi jaminan dia boleh dalam 2 bulan. Kalau 2 bulan mungkin dalam bulan 11 ke bulan 12 dah boleh duduk lah rasanya. Sedang elok budak-budak untuk musim yang baru, sem baru untuk menginap di sini. Dari segi infrastruktur sini alhamdulillah semua ada. Jalan tar, elektrik, air apa semua ada sini. No problem. Cumanya dia belakang sikit lah. Sesuai lah untuk budak-budak nak study. Tenang fikiran, dikelilingi oleh tumbuh-tumbuhan dan juga bunyi kambing cikgu. Kalau rezeki cikgu tempur, untuk budak-budak sewa lah. InsyaAllah cikgu buka untuk orang sewa. Dan juga untuk family pun cikgu tak apa-apa nak suka sangat. Untuk yang orang family lah. Sebabnya cikgu target cikgu duduk ataupun budak-budak KV yang akan duduk lah. Tempat cikgu yang dekat kebun getah tu, cikgu dah buat sewa untuk budak KV. Cikgu bagi cas untuk sewa satu kepala 100. Alhamdulillah lah, ada lah 2 orang 3 orang duduk situ. Maksimum 3 orang je rumah tu, sebab rumah tu sempit 20 kali 20. Jadinya untuk 3 orang sesuai kan. So itulah mendatangkan sedikit pendapatan pada cikgu tempur lah. Sebabnya getah dah terbang, jadi kena cari punca lain lah untuk menambah dan top up sikit pendapatan cikgu untuk isi rumah cikgu tempur. Okey. Ini cikgu buat sendiri ni, benten ni. Benten ni cikgu sendiri. Alhamdulillah. Cumanya tak ada kesempatan lagi nak siapkan dari segi pelabelan lah. Okey, ni dia. Hampir siap. Apa ni, lubang tanah pun cikgu dah siap dah. Tanah. Jadi inilah dia view cikgu tempur nanti. Rumah cikgu tempur buat di atas.
Nanti sini ujung ni cikgu nak kena ni ujung-ujung ni cikgu nak buat tempat jemur kain ke kan. Untuk santai-santai cikgu tempur. Okey. Itu saja untuk hari ni. Untuk cikgu buat projek cikgu tempur. InsyaAllah target cikgu dalam 2 bulan siap. Sama-sama lah kita saksikan projek cikgu tempur ni. Itu dia projek cikgu tempur. Nak buat sendiri lalas upah orang jugalah. Sebabnya dari segi masa tu payah juga kan. Jadi alhamdulillah cikgu cuba upah orang lah. So ingat dalam tempoh tahun ni cikgu nak bagi cantik kawasan ni. 2026 insyaAllah the best of the place cikgu cuba buat di sini supaya lebih nampak lebih tenang hati. Sebabnya kita buat kerja ni biar hati kita tenang dan juga santai-santai. InsyaAllah. Salam jumpa lagi. Assalamualaikum. Projek ternakan pula. Projek rumah kecil di kandang biri-biri cikgu tempur. Ya. Yeah.